Ada tanyakan saya, apa beza Public Gold dengan syarikat emas yang lain? Baru-baru ni saya diterima soalan daripada penyimpan emas, apa beza syarikat X dengan syarikat Public Gold. Kalau tuan-puan nak tahu tentang produk syarikat emas X, tuan-puan perlu tanya pada ejen syarikat tersebut. Jika tuan-puan nak tahu tentang Public Gold, saya sedia terangkan. Sebagai seorang penyimpan emas, jom saya kongsikan kenapa saya pilih syarikat Public Gold untuk menyimpan emas. Public Gold adalah syarikat pengeluar emas pelaburan terbesar di Malaysia sejak tahun 2008 lagi. Public Gold mampu menawarkan berapa sahaja kilo emas yang tuan-puan mahu dan sedia beli balik emas yang tuan-puan nak jual. Nombor 2, spread emas yang rendah. Untuk produk emas pelaburan seperti gold bar dan dinar, spread hanya sekitar 6% hingga 9% sahaja. Nombor 3, cawangan jual beli yang banyak. Public Gold memiliki lebih 18 cawangan di seluruh Malaysia dan dah ada 5 cawangan di Indonesia. Nombor 4, proses jual beli yang mudah. Untuk urusan beli dan jual emas boleh dibuat melalui aplikasi Public Gold di mana-mana sahaja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tuan-puan boleh minta Public Gold hantarkan emas terus ke alamat rumah melalui servis GIT iaitu Gold in Transit. Nombor 5, produk patuh syariah. Semua kaedah belian emas di Public Gold telah disahkan patuh syariah sejak tahun 2014 lagi. Untuk pengetahuan tuan-puan, sekarang Public Gold sudah ada lebih daripada 2 juta penyimpan emas yang berdaftar di Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei. Yang mana nak mula simpan emas melalui akaun Emasket Public Gold, yang mana kita boleh menabung emas sikit-sikit serendah RM100 ke atas. Boleh klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun Emasket percuma. Saya akan bimbing sebaiknya.